Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syukri membawakan berita khas untuk anda dalam siaran TV PSS SAM Parit Baru. Untuk makluman semua warga sekolah, program pelancaran Ihya Ramadan peringkat sekolah akan diadakan pada 23 Februari 2026 bersamaan hari Isnin bertempat di SAM Parit Baru. Pelancaran Ihya Ramadan ini diadakan dengan 3 objektif utama. Antaranya adalah untuk menyemarakkan penghayatan dan kecintaan terhadap bulan Ramadan dalam kalangan murid. Diharapkan semua murid SAM Parit Baru dapat mengambil peluang ini untuk menyertai setiap program yang dianjurkan bagi mengisi Ramadan dengan amalan yang lebih bermakna. Marilah kita bersama-sama berdoa agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Saya Syukri, melaporkan untuk TV PSS SAM Parit Baru. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. أرضى مولاه
Assalamualaikum. Ramadan dah tiba. Masa inilah ruang untuk kita perbaiki diri dan tenangkan hati. Semoga tahun ini kita semua menemui bersih diri yang lebih baik sepanjang bulan mulia ini. Selamat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Alhamdulillah, kita diberi lagi kesempatan tahun ini untuk menyambut bulan Ramadan yang ke-1447 Hijrah. Semoga bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Jadi apa kita kena buat tahun ni? Tahun ini kita kena memperbanyakkan amal ibadah, meningkatkan ketakwaan lagi satu memperbaiki akhlak dan diri kita pada bulan-bulan yang mulia ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan semoga bulan Ramadan ini menjadi satu titik perubahan untuk kita menjadi insan yang lebih baik. Jadi selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat beribadah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Semoga bulan yang penuh barakah ini membawa ketenangan dalam hati. Di samping itu, dapat menguatkan iman dan menghapus dosa yang lalu. Semoga setiap doa dimakbulkan dan setiap amalan dilipat gandakan pahalanya. Mari kita jadikan bulan mulia ini untuk memberi peluang supaya berubah menjadi lebih baik dari semalam. Ramadan Karim buat semua. Semoga dipenuhi rahmat, keampunan dan keberkatan. Assalamualaikum semua. Semoga bulan Ramadan kali ini akan membawa kedamaian dan keberkatan kepada kita. Ramadan Karim dan selamat berpuasa. Ramadan Karim dan selamat berpuasa. Ramadan Karim dan selamat berpuasa.